Sebelum dan selepas Isyak kita buat apa? Solat rawatib. Bagus budak. Alhamdulillah. Solat qabliyah dan solat ba'diyah. Jadi, dekat sini, itu adalah satu solat yang kita boleh teruskan. Tapi kenapa luar bulan Ramadan, kita letaklah lelaki, ini untuk lelaki, khusus untuk lelaki, waktu Jumaat. Kita dah dengar azan, ataupun lepas kita dah solat Jumaat itu, langsung kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allah, terus keluar. Ustaz, saya kena kerja lah. Kau pergi keluar pun, kau sangkut jam, nak ambil kasut, kasut tak tahu kat mana, tak ingat dekat mana, sekali salah tingkat. Cari kasut, dapat dia punya pengakhirannya, okey, dapat pakai kasut untuk keluar. Tapi kalau kita lambat sikit, kita dapat ambil kasut dengan tenang. Kita ingat kasut kita kat mana, kita okey, aku tahu kasut kat sini, aku pergi kat sini, aku ambil, okey, aku dah boleh jalan. Tapi sebelum tu kita buat apa? Kita solat ba'diyah. Dah dapat pahala. Senang-senang dapat pahala. Jadi itu adalah apa? Penerapan daripada bulan Ramadan yang kita terapkan dalam hati kita, bukan sekadar di atas sini, di hati. Jadi dia bukan satu paksaan yang kita teruskan dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan seperti mana yang telah dikatakan tadi adalah madrasah, mendidik, bukan sekadar bulan checkpoint.